Kenapa saya cakap orang Melayu adalah orang paling tidak resis di dunia ni? Saya pernah buat satu video. Ada kaum yang sokong, ada kaum yang tidak sokong dan nampak jelas antara kaum. Tapi ini pendirian saya diri sendiri. Saya buat satu perbandingan antara Malaysia, Indonesia, Thailand dan Singapura. Dan saya katakan Thailand mempunyai orang Cina yang lebih ramai daripada Malaysia. Indonesia mempunyai orang Cina yang lebih ramai daripada Malaysia. Orang Singapura mempunyai Cina yang populasi dia adalah majoriti di negara itu lebih besar daripada komposisi Cina di Malaysia. Okey? Mana ada sekolah Cina sekarang? Di Siam mana ada? Yang ditaja kerajaan. Di Indonesia ada, di Siam ada, di Singapura ada. Tetapi private swasta ataupun ditaja kecil saja. Malaysia ada. Saya rasa heran sampailah saya membaca sebuah buku daripada Mendiang Lee Kuan Yew, iaitu Prime Minister Perdana Menteri pertama Singapura. Dan beliau berkata, memang beliau memulakan gerakan untuk hapuskan sekolah Cina di Singapura. Dan apabila Singapura telah bergabung dengan Malaysia pada tahun 60-an, MCA lah dan mempertahankan sekolah Cina. Itu bukan saya yang cakap. Dan kerajaan persekutuan terpaksalah mengakur kepada permintaan MCA untuk mengekalkan sekolah Cina. Itu bukan saya yang cakap, itu Lee Kuan Yew yang cakap. So Melayu boleh terima konsep vernacular. Melayu boleh terima konsep ada satu bangsa yang dibawa oleh British dan diterima sebagai salah satu bangsa di Malaysia. Mana dapat? Okay, sorry. I nak bagi satu example. Apa berlaku di India dan Pakistan pada 1946? Orang India tak boleh terima orang Muslim. Orang Muslim tak boleh terima orang Hindu. Dan mereka berpisah. 4 juta orang telah mati dalam pemisahan tersebut. 4 juta orang. Apa berlaku di Indonesia pada 60-an dan 1997? Pembunuhan ramai-ramai atas orang Cina. Kenapa orang Cina boleh jadi Perdana Menteri di Thailand seperti Thaksin Shinawatra ataupun adik dia Englak ataupun Somchai Suratyu? Ini semua Cina. Tapi mereka boleh cakap bahasa Cina ke? Mereka ada nama Cina ke? Tak ada. Dia Hakka tau. Barack Obama boleh jadi Presiden United States of America. Moyang dia berasal dari Kenya. Kalau dia ambil nama Kenya, dia cakap bahasa Kenya, orang Amerika akan lantik dia jadi Presiden. Kalaulah seorang Cina, dia cakap bahasa Melayu, dia mengamalkan bahasa budayaan Melayu, dia beragama Islam, maka dalam perlembagaan persekutuan dia Melayu, Saudara Zamri, dan dia boleh jadi Perdana Menteri di Malaysia juga. So, apa yang nak menunjukkan orang Melayu ni resis? Kalau dia orang resis, kenapa apa yang apik Cina dapat di Malaysia ni dapat dinikmati oleh semua kaum Cina? Apa yang dapat kita nikmat di Malaysia ni, seluruh dunia punya Cina tak ada. Tak ada sebuah sekolah Cina tajaan kerajaan di negara mana-mana melainkan China, Hong Kong, Taiwan dan Macau. Malaysia juga ada. Begitu juga sama dengan sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil. So, dalam video tersebut, saya diserang oleh kaum saya diri sendiri. Tapi masa serangan mereka tu, tak tahu dia nak serang apa. Sebab saya cakap fakta. Sampailah ada Akhbar punya editor tulis kolom 2-3 untuk support saya. Dia kata, apik Cina, dia pakai nama saya, cakap fakta. Yang korang serang dia tu, serang pasal apa? So, siapa nak kata Melayu ni racist? Melayu is the most non-racist race in the world. Bukan lagi saya nak cakap, Melayu is the most bekerjasama punya race in the world. Sorry, dia mungkin ada bawa penindasan sikit. Tapi Frank Swettenham, dalam buku dia, Frank Swettenham ni, dia pernah menjadi Governor General di Malaya. Dia kata, Sultan-Sultan ni, Melayu ni, dia sangat senang untuk bekerjasama. Kalau British nak menakluki, dia first thing dia akan buat, di Myanmar dia buang raja. Di India dia buang maharaja. Di mana-mana tempat dia nak colonize tu dia buang raja dia. Tapi Malaysia tak payah sebab orang Melayu sangatlah bekerjasama. Sangat boleh menerima apa-apa saja. Itulah Melayu dalam sejarah, Melayu dalam fakta dan Melayu dalam pandangan saya.